Assalamualaikum, selamat datang ke podcast perbincangan kami. Pada episod kali ini, kami akan mengupas satu topik yang sering diperkatakan namun kerap dipandang ringan oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja, iaitu kepentingan disiplin diri. Disiplin diri ini bukan sahaja mencerminkan kepribadian seseorang, namun menjadi satu asas utama untuk membentuk individu yang bertanggungjawab, berwawasan dan berdaya saing. Okay, bersama saya hari ini iaitu 5 orang rakan sengumpulan iaitu Alia Maling, Aimi Hanani Husna, Nur Alisha, Siti Nurfalisha Barkish dan Era Sharifah yang akan berkongsi pandangan, pengalaman dan pendapat masing-masing yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu kepentingan disiplin diri. Mari kita mulakan perbincangan kita dengan memahami maksud kepentingan disiplin diri. Okey, bagi soalan pertama, bagaimanakah disiplin diri ini dia mempengaruhi akademik seseorang pelajar? Pada pandangan saya, disiplin diri memainkan peranan penting dalam membantu pelajar mengurus masa dengan berkesan, seperti menyiapkan kerja tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan. Selain itu, pelajar yang berdisiplin cenderung untuk memberi tumpuan sepenuhnya semasa proses pembelajaran. Okey, tanpa disiplin diri, seseorang pelajar mudah terjebak dengan sikap menangguhkan kerja yang akhirnya menjejaskan prestasi akademik mereka. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada soalan yang seterusnya iaitu selain daripada mempengaruhi akademik, adakah kepentingan disiplin diri ini dia mempengaruhi seseorang dalam kehidupan seharian? Pendapat saya pula, disiplin diri dapat membantu membentuk rutin harian teratur seperti menepati masa dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah, pada pendapat saya pula, sikap ini menjadikan seseorang lebih bertanggungjawab dan dipercayai oleh orang di sekeliling dia. Jika disiplin diri tidak diamalkan, seseorang mudah berasa lalai dengan tanggungjawab dan kurang peka terhadap sekeliling. Okay, soalan ketiga, pada era digital kini, bagaimanakah disiplin diri ini dia membantu dalam penggunaan media sosial, terutamanya bagi kita seorang remaja? Baiklah, disiplin diri membolehkan kita mengawal masa penggunaan media sosial tanpa mengganggu pelajaran kita. Okey, pada pendapat saya pula, penggunaan media sosial tanpa kawalan dia boleh menyebabkan pembaziran masa dan menjejaskan kesihatan mental. Oleh itu, disiplin diri amatlah penting supaya kita dapat membezakan keperluan dan hiburan. Okey, soalan terakhir, pada pandangan anda, adakah disiplin diri ini dia perlu dipaksa atau akan datang secara semula jadi dalam diri seseorang? Okay, baiklah, saya berpendapat bahawa disiplin diri yang lahir daripada kesedaran diri dia lebih berkesan dan berkekalan dalam diri seorang individu. Namun begitu, bimbingan dan peraturan masih penting sebagai panduan awal, terutamanya dalam kalangan pelajar. Daripada pengalaman saya, disiplin diri membantu membentuk keyakinan dan jati diri yang lebih kukuh. Dan disiplin diri juga melahirkan sifat kepemimpinan seseorang. Baiklah, dengan itu maka berakhirlah podcast perbincangan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa disiplin diri ini dia merupakan tunjang utama dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, berdaya saing dan berjaya. Tanpa disiplin diri ini, seseorang ini dia akan sukar mengawal masa, emosi dan tanggungjawab. Namun, dengan adanya disiplin yang kukuh, kita mampu melangkah jauh dan mencapai kejayaan. Kami berharap perbincangan ini dapat memberi kesedaran dan manfaat kepada semua pendengar. Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk mendengar podcast perbincangan kami. Sekian, wassalam dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye.